Okey. Yang ni betul. Yang ni awak kena betulkan balik tau. Yang ni salah kiraan, betulkan balik. Buat. Ashika dah siap kerja sekolah? Belum, cikgu. Ha? Belum? Kan saya dah bagi minggu lepas. Kenapa tak siap lagi? Ni banyak lagi tak siap ni. Banyak dah masa cikgu bagi. Kenapa tak siap? Orang lain boleh siap. Ha? Nanti siapkan tau. Faham tak? Awak punya? Okey kelas, terima kasih semua. Boleh rehat. Terima kasih Cikgu Najah. Terima kasih Cikgu Najah. Kenapa semua orang asyik nak marah aku ni? Bosan betul lah. Penat. Yelah, aku je malas. Kamu semua pandai, rajin, hebat. Ashika. Apa tu? Apa tu? Jangan takut. Saya ialah Ashika dari masa depan. Masa depan? Betul ke tu saya? Ya, saya datang kerana kamu hampir berputus asa. Tapi saya tak pandai. Saya selalu kena marah dengan cikgu, kena ejek dengan kawan-kawan. Kejayaan bukan datang kerana kita paling pandai. Kejayaan datang daripada adab, usaha, ilmu dan doa. Sekarang saya dah jadi peguam. Wah. Ha? Betul ke saya boleh berjaya? Sudah tentu, tapi kamu perlu berubah. Jadi masa depan saya boleh berubah lah. Ya, masa depan kamu bermula daripada usaha kamu hari ini. Adakah itu hanya mimpi? Atau satu peringatan? Aku mesti berubah. Aku nak hidup berjaya macam tu. Dulu, saya fikir saya tidak mampu. Tapi sekarang baru saya sedar, masa depan saya bergantung pada usaha saya hari ini. Teknologi membuka jalan, ilmu membina masa depan. Saya, Ashika binti Abdul Aziz, Sekolah Kebangsaan Air Hitam.